Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara seakidah denganku, wahai saudara seagama denganku, wahai saudara yang sekiblat denganku. Rupa-rupanya masih ada lagi orang Melayu yang kononnya beragama Islam mentertawakan, menghina pengorbanan orang lain, mentertawakan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam perkara kebaikan, tetapi rupanya menjadi sendaan pada pandangan mata dia. Rupanya masih ada lagi seorang manusia Melayu yang kononnya Islam, bersifat celaka, bersifat tercela, masih ada di bumi Malaysia ini. Kita tengok sendiri kenyataan dia. Kita dikejutkan pagi tadi dengan berita kapal-kapal misi bantuan ke Gaza telah ditahan oleh pihak Israel. Israel telah membuat makluman, amaran bahawa hentikan segala bantuan ke Gaza. Kenapa nak pergi juga ni? Kan? Sahabat dah dengar kan? Kenyataan dari seorang yang berkulit Melayu tetapi berhati Yahudi. Berkulit Melayu, berhati Yahudi. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berbeza parti politik, kita boleh berbeza ideologi. Tetapi dalam isu rakyat-rakyat yang ada di sana, berada dalam kesusahan, berada dalam keadaan ditindas, berada dalam keadaan di mana mereka dibunuh oleh tentera-tentera negara haram tu, sepatutnya kita bersama-sama, satu suara, satu jalan. Kalau kita tidak mampu dengan wang ringgit, kita bantulah dengan tenaga. Kalau kita tidak mampu dengan tenaga, kita bantulah dengan doa. Kalau tidak mampu juga dengan doa, diam. Manusia jebat neraka ni yang berkulit Melayu berhati Yahudi ni bukan sekadar diam tetapi mentertawakan saudara-saudara kita yang berani menyahut cabaran, berani mengambil risiko, ditahan oleh pihak berkuasa negara haram. InsyaAllah mudah-mudahan mereka selamat, dan apa yang saya baca mereka selamat, dan insyaAllah akan dihantar ke Eropah. Mungkin selepas ni akan dihantar pulang ke negara kita. Misi untuk menghantar makanan dan ubat-ubatan dalam jumlah yang kecil. Apa yang kita nak harapkan daripada manusia yang konon-kononnya menggunakan nama samaran jebat neraka? Kalau dia sendiri berkulit Melayu, berhati Yahudi.